wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding me tight. I don't need to worry, am I out of hand? Oh, it's hard to see you when I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I miss you everywhere. Hai, kita dekat KLCC ada. Kita dekat KL Muda. cakap lah. Wow. Wow, tengok tangga dia. Air kat situ. 5 minit. Ush, that's water. Wow. Boleh letak ni. Tak boleh, jangan. Nanti hilang ke? Tak boleh. Jadi, buka jadi buka. Go, 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 go. Kita dekat mana ni? Anak kita kereta. Mami nak tidur Grand Hyatt. Grand Hyatt akhirnya tercapai. Mami. Kita tengok bilik kita dekat view berapa? View mana? Ya Allah, berdengung telinga 335. 39. 39. Berdengung telinga. Let's go. Oh, kat sini eh? Kita dah settle check-in. Nombor berapa? Okay, so dekat sini dia ada tulis berapa level berapa, ada apa, ada ballroom, ada club, ada sky lobby, semua dekat sini. Kita nombor berapa? 2519. 2519. Oh my god, I'm so excited. I'm so excited. Oh. 2518 lah. Okay, kita kena buat lagi sekali room tour sebab tadi sangat heboh ya. Okay, yang ini real. Ayo bis. So, ini adalah session untuk buat air. Okay, as you can see here ada botol, and then kat sini ada sini ada makanan, ada Maggi, hot cup and chocolate, and then here we got coffee. Oh yeah, by the way, this is coffee machine. I don't know how to use, but we can try how to later. So ini kita ada air sejuk. And let's see. Ta-da! This is the dressing room. But dressing room dia so nice. Sekejap lagi kita setting sini. Iron baju semua dekat dalam ni. Okay. Okay. And then kita tengok. This is the bathroom. Look at this. This is a bathtub. Ini yang sangat kita mahukan. No! Okay, so kita ada sama shampoo for mommy. And ta-da! Yang ni funny lah sebab membuang sambil boleh tengok diri sendiri dekat sini. Sini cermin. Ada. Okay, and then this is the makeup table. This one that I ever wanted. You know? But makeup lah kompos kat sini. And then kat sini kita boleh masuk makeup, brush teeth. Ya Allah, paper dia tagal lah. Kat sini ada lotion. Paper dia tagal lah. Okay, so dekat sini kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Tada, macam biasa ada socket, cotton bud and shower cap. Pus pun tak ada adik. Boleh make up pakai. Okay, this is the king size bed. Sangat besar. Dan kita akan tidur kat sini. And kita ada cermin. Maybe this is the 100 or I think 200 circle vanity mirror gitu. Okay, kita ada sofa bed. And this is the working table. Kita kena tukar dia punya channel. Okay, kita buka TV3. Gerak khas. Gerak khas. Nadif. Bapak ada pertanyaan apa? Abang punya je.
Iya bakunya. Awak dah settle awak ni? Dah. Thank you. Okay, so barang-barang kita dah sampai. Now, siapa nak mandi dulu? Good morning, my baby. Abang. Sama diri Okay, so sekarang ni kita dah siap and kita dah ready nak pergi ke KLCC semula. Kita nak jalan. So, kita punya misi adalah ingin mencari baju raya. Baju raya je ke? Cari baju raya. Tak adalah, actually kita nak cari baju-baju jalan, baju-baju untuk pergi beraya, untuk budak-budak ni. And kita tengok view sikit kat sini. Semalam malam kan, so hari ni siang kita tengok view. See? I don't know itu hotel apa. Ni Menara Pinang and so on. Sebelah ni tak tahu apa dia. Sebelah tu Impiana, kita pernah stay Impiana. And then tu TRX and KLCC dekat. KLCC dekat belakang kita. Okay, so kita dah ready. And kids also dah ready. Okay, semua orang pakai kasut. Stokin adik, oh saya adik dah ni. Stokin baru beli. Kita pun hotel kena kita pun. Ya, pun stokin baru. Makeup room kan. Ooh, look at the mirror. Cantik lah. Kena lihat atas dulu, Amin je. Kena lihat atas dulu. No, go, come. Oh. Ready, start. Ni adik ni tempat ambil gambar. Nak ambil gambar tak Yan? Adik? Ambil gambar awak dengan adik. Adik kau. 1, 2. Ada pasti. 1, 2. Tak nak. Adik. Eleh. Awak dekat sini. Adik, come. Oh, magnificent. Wah, Yan. Oh. Sekarang kita menantikan kereta untuk ambil barang dan kita tunggu kereta nak ambil barang dan kita nak jalan kaki. Kita tengok mampu ke tidak jalan kaki. Let's start our journey. Kita nak jalan kaki pergi ke KLCC. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.30. 12.35. Kita punya estimate time semalam konon lah nak pergi pukul 11. Rupanya dah almost 1 baru dapat keluar. Sebabkan yelah bangun pun dah pukul 10. Dia dah tak pergi breakfast kan. Sahur pun tidak. Tidur sebabnya kita tidur pukul 3, pukul 4 pun macam tu. So it's a bit mengantuk yang untuk bangun awal. Pakailah panas. Gatal-gatal. Jadi ya. Itulah beli topi lepas tu gatal. Tak biasa pakai. Okay, let's go. Tengok. Kita kat AC je tu kan? Oh, Kita tengok bola tu. macam mana? Yen memang tak boleh jumpa air. Tapi dia ni dah ke sana. Kita? Orang kaya. Kita orang kaya, amin. Sekarang ni kita nak pergi sana. Jauh yang. Korang rasa kita orang boleh make it ke? Sebabnya actually kita tak nak menjimatkan masa untuk cari parking. And then jimat parking lah ya. Sebab semalam kita masuk 3 jam dia dah RM14. RM14. RM14 boleh dapat satu cawan hazelnut latte air dekat Philippines ya. Popoi. Kita sekarang naik lift yang berbentuk circle. Are you okay, adik? Okay. Let's go, Abang. Okay, go. Go. Ada kita lah. Kita apa? Apa dia? Kita kat mana ni? Adik, kita kat mana ni? KLCC. Tolong raffle. Yo. Naik, careful.
Yan, pergi sana. First, kita first. Third stop. Udon Rapper. Oh, okay. Ambil. Aku scan. Pagi jalan-jalan. Okay. Apa? Tak ada Ralph Lauren. Kita pergi tengok baju raya. Tengok mana? Nanti bapak dia marah lah. Nanti daddy dia marah. Daddy dia? Beranak ya? Ini saja. Ini warna burgundy. Cool. Tengok harga dia. Harga dia 390. Baju cantik. Anjing. Warna green. Sini pun lawa juga. Dia checkered, macam kain plekat. Dan this one pun cantik. Ini sambungan dia. Charming. Okay, so ni warna blue, warna green. Ini kurta lah. Ini kurta. They're more on cotton. This one, whoa, this one nice. Just simple. Giso. Okay ni. Okay nanti. Kelakar yang pertama mami. Wow. Dinosaur. Nak kejap ni, siap mainan. Saya depan tu ada saya nak tunggu awak ni. Oh, dah tak mana dah? Kita dekat Uniqlo. Tapi apa yang specialnya kat Uniqlo KL? Kenapa tak pergi Uniqlo DB? Kalau nak tahu jawapan dia, ikut je lah. Tolong adik. Sini kam. Adik. So kita nak settle dekat Chelsea. So kita balik jalan kaki kat hotel. Panas jadi adik. Okay, now kita dah settle jalan dekat dalam KLCC. Sekarang jam menunjukkan pukul 4. And kita plan nak pergi ke Pavilion ataupun TRX. Maybe ada yang bagi idea, suggestkan untuk pergi ke Bangsa. Tengoklah. Tengoklah macam mana. So, kita tengok traffic dulu macam mana. Okay. Jalan dulu. Slowly. Adik, slowly. Adik sampai tak tukar kasut dah. Kabut jalan kaki je daripada hotel. Zuu je. Ada kat sini. Hai, sekarang kita dekat TRX. So kita sekarang dah pukul 4, dah almost 5. Boleh. So kita nak cari tempat. Tak sure. Dekat sampai dekat Makar Takadamu tu dia. Hari Raya. Okay, let's see Madam Huang. Kita dah sampai sekarang pukul 5. Kita tengah cari tempat untuk buka. Nak booking semua dah full. Adik nak buka apa? Ada apa ni? Nak buka apa? Tak puasa. So kita tak tahu macam mana. Kita tengah set timing. Maybe schedule kita pukul 7:30 orang berbuka. Kita keluar daripada sini dan kita pergi ke Baby. Actually kita macam tak ada hala tuju sebab kita nak cari baju budak-budak je. Nak cari Zara and so on. Tapi kita pun tak familiar dengan mall kat sini. Alamak, ada Pop Mart guys. Tidur. Tak apalah, Mami boleh shopping. Pop Mart. Basket pun begitu mahal tu. Pop Mart. Blind box. Entry Molly. Kat dalam ni. Comel. Harga dia tak tahu.
macam. Tak ada robot ke? Oh man. Ini apa ni? Lain. Macam man. Tak tahu Luffy. Awak tahu dia Luffy? Ini yang lain. Tak tahu ni ada robot. Tak ada robot dia ke? Oh, tengok tu. Oh, Yin. Ada Chucky, macam Chucky. Nampaknya Yin tak jumpa barang dia. Sebab apa? Sini ada apa? Banyak perempuan. Mainan perempuan. Ada? Ada. Kau mana? Ini baju adik kat Uniqlo. Let's go on trip. Cantik lah material dia. Kita cari yang cantik sikit. Apa dah? Ya dia bagi. Kalau korang tanya, kenapa pergi Uniqlo kat JB pun banyak hello, dekat DRX ni banyak dia punya choice. So, kita tengok satu. Ini macam dewasa punya ni. Adik tengok je ha. Kenapa lah abang saya macam ni? Tak bersyukurnya abang saya. Adik belilah macam abang dia RM8.9. Adik yang apa ke ni? Adik punya 29 dia ni. Yang biasa beli dekat farmasi tu. Kira ni adik punya. Ni adik punya. Nah. Ni adik punya. Beli sama abang je tak nak? Ya. Kotak kena sama sebab nanti jom. tak berebut. Okay. Kita pasang. Let's go pay first. Pay first. Wah, adik first blow kiss. Yeay. Dah. Go. Hari go. Dek, Ian aja ready. Oh, dekat mana-mana pun boleh pasang. Badan dia dah pasang. Comelnya. Kecil banget. Kecil banget. Yang ini? Ush. Okey, ni tak boleh kacau lah ni sementara dia diam ni. Wah, besarnya Apple Store sini. Nak masuk kat situ? Kita tengok dekat tangga. Tengok Tengok bawah dia. Wah, cantiknya. Ye. The staircase. Apa kata? Nak pasang adik. Nak pasang adik punya adikku. Sekejap je dah. Ikut kat mana ni Mami? Mimpi kita. Nadine, don't sit dia. Turun. Nak duduk. Nanti tu. Bajunya cantik, cantik. Harga dia $69. Ya. Masukin I suka yang ini, tapi the black color. But this one memang cantik. See? Aku sedang Nombor bukan main ni. Kat tempat kedua. Dia dapat apa? Ini buat apa ni? Dia dapat Dota. Jadi ni cantik tak? Pulang Mami saya tak tahu nak cakap macam tu. Dah awal nak pakai. Tapi tu lah. Sebab dia kat belakang ni dia macam ada boleh masukkan. Boleh ikat kat kaki. Dek, hari. Saya dah pasang jadi. Ni dah pergi susah. Jangan gaduh. Kat kedai hidung. Ni kedai apa ni? Kedai hidung. Ambil atas di belakang. Gitu. Basuk dia. Terpaling raya Mami kau. Kedai mana? Kedai hidung. Are you okay?
Kita dapat toy senyap. Okay, ni tadi. Ini. Kita letak lipstick. Dancing. Anak saya tak nak lipstick, saya tak pakai merah. Oi. Wah, tapi kita tak pakai ni. Sekarang jam dah menunjukkan pukul. Sekarang dah pukul 9.05. And kita tak berbuka lagi. Kita hanya makan roti sahaja yang tadi. Dia macam apa yang kabut sangat cari. Berjalan dari satu mall ke satu mall sebab benda semua dekat-dekat. So kita take a risk. Last kita tengok Aldo and then baru kita pergi makan. Nek, what are you doing? Kita dekat Aldo. Ini tak boleh pakai. Ni tadi baru beli macam ni. Sangat rare ya. Pakai kasut macam ni. Oh, cantiknya. Jadi, ini sembilan. Tak ada lah. Tempat. Don't touch it. Okay, dah go daddy. Daddy go daddy. Daddy go daddy. Dah pukul 9 suku. Percubaan. Semalam percubaan kita untuk iftar dulu, tapi tak dapat jalan. Tapi hari ni kita dapat jalan, tak iftar. Nampaknya dua-dua out. Dua-dua tak boleh. Ya. Dia tak boleh nak decide. Nak lagi ke nak yang macam ni? Sebab ni lagi mahal. Kamu mahal, tu kan design ni. Jom. Orang panggil dia panggil kita pula. Sini kan. Tangan kotor dah buat waktu masuk dulu. Bye bye. Meow, cantik. Wow, so pretty. Listen. Wow. Lagi atas lagi ni. Yang bawah-bawah. Jadi, satu dua hari outside. Oh. Wah. Dongak sikit. A few moments later. Guys, sekarang dah pukul 11. Kita baru nak jalan kaki pergi makan. Sini abang, tangan. It's raining. Ya Allah, nak melintas pula. Air rumput basah. Sangat merisaukan ya. Sama ini Saya takut. Saya takut nak melintas. Bapak kau baik. Sekarang dah pukul 11. Kita orang tak makan makanan berat langsung. Dari tadi kita cuma makan roti saja. And bila kita sampai Saloma, dia kata ada special event. Sorry. Sangat baran Sejam tau daripada kat SCC, daripada Pavilion nak pergi datang Saloma sejam. Dia punya jam rabak. Lepas tu sampai-sampai dia kata special event. Apa dia? Sekarang menghadap jam balik. Sekarang menghadap jam ni. Hey, tahu nak cakap. Ada bel yang bergerak-bergerak tu. Dalam tu juga. Dalam tu. Jom. Ya Allah, akhirnya sekarang pukul 11.30. Izin dah lapar. Lapar gila. Yeah, everyone, let's go inside. Let's go baby. Ini barang kita. Kita dah sampai hotel. Sekarang dah pukul 11.25. Dan kita baru nak order nasi Arab. Since tadi dah plan pun nak order, tapi sebabkan kita dah rasa Saloma dah dekat, so kita tak expect lah pula Saloma kan ada event kat dalam tu.
Hopefully Grab apa? Tak delay lah. Kadang-kadang Grab ni delay. Kadang Grab ni dia tak larat tekan tolak. Okay, careful adik. Masuk. Ambil robot. Sian ni, dia lapar ni. Sian lah baby mami 2 orang ni. Baik, abangnya nasi. Hai abang, good morning. Sekarang jam dah pukul 11.20 and kita dah ready nak check out. Okay, so semalam kita dah beli macam-macam barang and I was trying sampai pukul 3 pagi mengemas barang and pack, betul-betul pack daripada paper bag yang ada tak ingat ada berapa banyak. And then I unpack dia, letak sumbat-sumbat and kita cuba memanfaatkan ruang-ruang yang ada dalam luggage and paper bag yang ada. So ini result dia. Saya nampak kat sini. Ini baju kita yang yang baju yang tak pakai dalam kita orang 4 orang dalam ni. And then satu bag ni memang so baju kotor. And this one baju-baju yang dibeli yang dia nak bagi orang. And also dalam ni kasut, perfume, skincare, semualah yang nak bagi orang juga yang kita nak pakai. And then ni kasut, and then ni bantal, yang bawah tu skirt yang nak ditukar, lepas tu kasut, slipper cantik betul dia punya plastik. Lepas tu kat dalam ni toys dan juga bawah tu susu dia dalam plastik. And then sini baju yang tak pakai juga, baju yang belum pakai lagi. Tapi ada my makeup and skincare sebab dekat dalam tu dah tak muat dalam luggage. Okay, so dekat dalam ni separuh. And then ini beg susu. So ini adalah beg susu yang susu dan ubat. And this is Ian yang cuba untuk menyumbatkan lagi barang kat dalam ni yang dia tak tahu apa isi dalam tu, tapi dia sumbat je. Lepas tu nanti sampai satu masa dia nak pakai, dia tanya pula mana barang ni, mana barang tu, mana bla. Kita check dulu barang. So far kat dalam ni tak ada apa-apa. Dekat bawah ni memang kita kacau. And then di bathrobe semua ini tak ada apa. Dalam bathroom tak ada apa-apa. Kat dalam toilet ni pun tak ada apa-apa. And then Allah, sini pun tak ada apa-apa. All clean. Dan sini nothing left. Sini pun tak ada. Dan sini pun tak ada apa-apa. Sini toy semua dah ambil. Okay. Oh my god, ini barang besar lagi. Kita kena masukkan dalam bag ni. Walaupun dah penuh, kita masukkan juga. Ya. Dan ia nak membantu, tapi dia pun tak terbantu. Nah. Awak tengok apa bang? Let's go. Come. Kita pergi mana ni? Nak Kita baju raya ke? Granny. Cantik nampak. Mami semua nak balik. Kita je boleh. Ya, apa nanti kita datang lagi sekali ajak daddy. Tak sempat sayang. Tu impian lah. Oh, dia tak ready. Full dia memang best. Tapi impian punya view lagi cantik kan. Look at it. Wah. Baju dah bawa tapi tak sempat nak mandi.
percubaan Daddy mengemas, Nazmi mengemas. Kita tengok mampu kecil dia nak mengisi barang-barang yang banyak tu. Risau. Hai guys, kita dekat TRX sekarang ni. Kita nak tukar my skirt dekat Uniqlo. Sambil-sambil tu kita cari baju budak-budak sekali. Tidur dah dia. Ni orang ni kita belikan baju yang one set senang. So dah ada baju, dah ada seluar sekali. Pening-pening. Tadi dah set seluar dah RM9 je guys. Murah ya. Kalau ni seluar apa? Kenapa semua bawah dia mesti ada cekak tentang bawah dia? Baju yen untuk pergi sekolah. Baju tidur untuk dia pergi sekolah ni 67. Yen ni cerewet pula. Kalau beli yang seluar dia panjang, dia tak mau, aku bising. Yen, ni mami nak ukur. Buntut. Turn around. Nanti orang kata seluar panjang. Sini cepat. Up. Berapa banyak je? Nak je lah. Nak dengan mak. Anak dengan bapak boleh orang penuh lah. Orang kau? Tengok mak yang baik tadi lah. Nak makan sampai Kita nak. Oh pusing. Dah kotor lagi baju. And now kita kena beli bekalan untuk perjalanan kita nanti. Nanti kita terima kasih saya tak Adik puasa. punya je dah sampai. Kita sampai ke LCC. Guess what? Sini untuk pay and collect, sini untuk self check out. Dah okey dah? Are you okay? Dah boleh senyum? Hari tidur. Hari tamat tidur. Hari tamat tidur. Ni. Mak. Sebuah buat kentut. Habis. Habis pergi cek tu. Ya. Saya elak dengan ayat-ayat tu ya. Rasa bulat tu. Macam cantik lah. Dia nak staking dulu. Dia buy 2 free 1, buy 3 free 2. Kalau free tu ikut harga yang Dua saya pada harga. sama pun boleh, semua sama harga pun boleh. Ini memang fit sangat ni. Dia kena dulu. Satu ekor tanpa surat setiap surat lah. Sambut dia raya. Satu. Tiba nak pergi APM tu, pergi Pandora. Dah bangun dah. Kat mana ni? Ada dekat mana ni? Cici. KSCC. Abang mana abang? Abang kat turun dulu. Sekejap, nanti saya susun. Ini hasilnya dah penuh. Nenek sudah penuh. Baik, Pandora saya. Boleh ke? Okey, Pandora saya. Jom lah.